ni apa? Hari ni kita dekat KL Central and kita nak cari siapakah penumpang misteri yang akan naik BYD M6. Jom. You mind tak kalau kita orang nak ajak you untuk free ride? Nak ke tak nak? Okey je. Okey je. Okey. So, Aziz daripada mana ni? Dari Pulau Kelantan. Oh, pergi pulau. Best. Dapat tengok penyu. Lepas tu snorkeling kat last checkpoint tu kita dapat tengok Jurong. Ada shark point. Snorkeling je nanti boleh nampak Jurong tu jalan-jalan kat bawah. One of the best features kat dalam kereta ni, kita boleh karok tau. Nak karok tak? Dia angkatnya straight. You ready, Aziz? Ini. Let's go! The one is out. Tak nak benar. Malu lah. Potato! Captain! Let it go. Tak boleh buat dah. So, macam mana you pergi kuliah? KTM. Tak sampai sana mungkin 2 jam. Kelas lepas? Tak sampai. Dia memang jaga. Oish! Dah selesai? Ada ni lagi ke? Belum 20 minit lagi. Abang kita tengok pemandangannya. So, any pesanan khidmat masyarakat? Luangkanlah masa dengan kawan-kawan sebab kita bukan selalu dapat jumpa dengan diorang. Dan jangan lupa follow Pandu Pandu.